Ni masih banyak yang muda lagi. Okey, ni atas ni tengok ya. Tengok buahnya banyak lagi ya. Tengok masih lagi belum berbungkus. Okey, hari ni setelah genap 40 hari kita bungkus buah anggur daripada baby kecil. Sekarang sudah 40 hari, nampak hasilnya ni ya. Alhamdulillah ni. Ini yang dikatakan Jupiter. Rasa manis ya. Tapi ini masih lagi belum masak sangat ya. Akan bertukar menjadi gelap ya. Hitam gelap. Itu baru manis. Kebetulan pula bijinya tak ada. Saya pun tak tahulah kebetulan. Kok saya beli tak ada biji. Ini yang masih belum lagi apa-apa. Kita bungkus nampak masih dalam karungan je. Ni kita kongsi lagi lah. Dia tak berhenti ya. Memang saya pun tak tahulah. Mungkin ni jenis tak ada musim kot. Pun dia sama. Tengok ni. Nampak ni, siapa-siapa yang berminat tamak anggur sepokok pun jadilah dekat rumah. So, saja suka-suka. Ni masih banyak yang muda lagi. Okey, ni atas ni tengok ya. Alhamdulillah ni. Anggur pun masih boleh hidup di kawasan negara kita ni ya. Tapi taklah tempatnya sejuk. Tengok buahnya banyak lagi ya. Tengok masih lagi belum berbungkus. Ni gayut-gayut lagi, ada lagi yang masih nak keluar lagi bunganya halus-halus di ujung sana. Tengok ni, ni belum memecah lagi, keluar lagi. Dia tak ada musim lah saya ingat inilah perkongsian kita. Tapi Alhamdulillah lah, ini jenis anggur yang ketiga selepas Isabella, IAC dan ini Jupiter. Jupiter ni dianggap ada nama lah ya, sebab dia manis ya, yang lain semua agak masam. Tujuan kita tanam ni adalah untuk mengkaji okey tak okey, tapi sekadar untuk makan memang boleh sangat lah. Kalau jual tak boleh lah, lawan tempat luar negara sebab tempat dia, kawasan dia, suhu dia, iklim pun dia. Ni yang dianggap sebagai kita cuba-cuba tanam sajalah ya. Mana-mana pun pihak yang minat boleh tanam sepokok pun tak apa. Ini masih kecil lagi. Batang ni pun lebih kurang besar ibu dia ni. Baru setahun setengah tapi sudah menunjukkan bahawa dia berbuah lah. Nampak ya? Dengan jari saya pun besar jari saya lagi. Mana ini masih muda lagi. Tapi boleh lah, boleh tanam untuk seronok-seronok. Boleh buat. Tapi sebab di bawah ni redup ya, sejuk saja, angin pun ada. Itu perkongsian kita pada hari ini.